Okay guys, so tadi saya dah review Coach, saya dah review Kate Spade. Kali ni saya nak review untuk Tory Burch pula. Okay, kat sini ada satu item Tory Burch. Nama dia adalah Tory Burch Britain Textured Pattern. Sebab apa? Kalau tengok kat sini, dia menggunakan macam material pattern leather. Tapi yang ni dia agak unik dah kat dalam store kami ni. Nampak macam ada garisan-garisan tu kan? Okay, dan dia berkilat. Dan dia datang dengan warna navy. Okay, so menariknya bag ni, dia adalah chain wallet. Dan dia juga boleh buat macam bracelet. Sebab apa? Sebab kat sini dah dapat satu bracelet strap yang anda boleh cabut dan pasangkan. Dan satu lagi anda akan dapat cross body strap. Yang ni sangat-sangat unik sebab dia ada gabungan leather dan juga metal. Cumanya yang ini anda tak boleh adjust lah, non-adjustable strap. Okay, di bahagian dalam pula, yang ni menggunakan material jenis smooth leather, magnetic lock kat sini, dan ada lebih kurang 3 kompartmen, 2 open, 1 zipper di bahagian tengah lah. Main kompartmen ni ada lebih kurang 8 card slot, jadi anda memang tak perlu nak bawa wallet, letakkan card ataupun cash saja dekat sini. And then anda lebih selamat boleh letak dekat dalam zip kompartmen ni, dan juga yang ni boleh letak sama jugalah cash ataupun cards dekat sini. Okay, bahagian belakang tidak ada apa-apa slip pocket lah. Okay, and of course kami juga menawarkan 30 hari warranty under Fresh Revo, dan juga item ni adalah ready stock, jadi anda boleh dapatkan sebelum terlambat. Okay,